Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita sambung pengajian kitab kita Muhimmah fil Ilmil Hadis Al-Mawa'izul Badi'ah, muka surat yang ke 39. Masih lagi membicarakan tentang tanggungjawab suami, kegagalan suami di dalam rumah tangga. Baik, kita sambung muka surat yang ke-39, perenggan yang kedua. Dan demikianlah lagi wajib atas suami bahawa belajar akan bicara haid dan nifas dan hukum, dan wajib pula ia mengajar yang demikian itu akan isterinya, dan wajib pula mengajar bagi mandi janabah, mandi haid, nifas dan wiladah. Baik, kita masih lagi bercakap tentang soal kewajipan dan tanggungjawab suami di dalam rumah tangga. Dalam kitab ni dia sebut tanggungjawab suami ialah wajib ambil tahu, wajib belajar tentang hukum haid dan nifas. Ini bila buka masalah haid dan nifas, orang perempuan je mai. Hak lelaki mai hantar kat pintu. Pintu surau, pintu dewan, pintu masjid. Balik rumah main TikTok. Bila isteri tanya tentang haid, dia tak boleh jawab. Bila isteri tak reti mandi junub, dia tak boleh ajak. Jadi wajib kita belajar. Haid tu berapa hari, sebanyak-banyak berapa hari, sependek-pendek berapa hari, warna dia lagu mana, ni darah ni warna apa, darah ni darah istihadah, darah ni darah fasad, darah ni darah haid. Kena belajar. Kadang mai 2 bulan sekali, 2 kali sebulan. Ni darah apa pula ni? Bulan minggu lepas mai dah, minggu ni mai lagi. Darah apa ni abang? Suami dia jawab, mana aku tahu. Hang punya, bukan aku punya. Mana boleh jawab macam tu? Ya, sebab tu mana hak nak menikah ni, Kak Som, Kak Leha nak menikah, carilah laki hak reti mengajak. Jangan main rembat je. Tengok bulu dada jalan, tengok naik my vil terima, main hukum tak reti nak buat, tak reti nak ajang. Baik, ada yang mandi junub dalam rumah teres dia tu, bilik ayak dia tu kecil kolah 3 segi duduk kat dinding, mandi junub berpuluh tahun, anak pergi menantu lah. Bila kita kata tu tak cukup 2 kolah, orang tu tak tahu apa. Pasal apa tak tahu? Masjid banyak, kuliah banyak, pengajian banyak, pasal apa tak tahu? Takkan mandi junub guna kolah bilik ayak kecil tu? Lain kalau guna tangki dia atas darat kan? Ni dak, ayak tu lah mandi, ayak tu lah cucu mandi, ayak tu lah anak mai celup tangan dia, satgi isteri pula bisi ikan dalam tu. Oh, kena belajar. Okey, 1, 2. Dan setengah daripada yang wajib atas suami mengajar akan isterinya apabila putus haid dahulu daripada waktu maghrib sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib atasnya itu mengqadakkan sembahyang zuhur dan asar dan manakala putus darah haidnya itu dahulu daripada waktu subuh sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib atasnya qada sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Baik, di sini kena huraian betul-betul yang tuan-tuan duk baca pening kepala pula ni. Baik, suami wajib belajar dan juga wajib mengajar isteri dia tentang, contoh dia bagi contoh di sini ialah tentang putus darah haid dahulu daripada waktu maghrib sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib ia mengqadakkan sembahyang zuhur dan asar.
Baik, isteri dia bersih daripada haid. Tuan-tuan kena faham ni, putus haid di sini bukan menopause. Saya kita tuan faham pula menopause, oh putus haid dah ha. Putus darah haid di sini maknanya bersih, suci daripada haid. Dah nak masuk maghrib dah. Bila dia masuk maghrib? Masih lagi di dalam waktu asar. Katalah kita maghrib tadi 7.26. 7.26 maghrib tadi. Dia cek tengok dia telah pun bersih haid. Bila? Dia cek tadi 7.15. Maka 7.15 tadi dia kena sembahyang asar. Pasal apa? Daripada 7.15 nak sampai 7.26 itu sekira-kira lulus takbiratul ihram. Maksud lulus tu apa? Sempat takbiratul ihram. Maka dia kena sembahyang asar dan dia kena qada sembahyang zuhur. Boleh faham? Jangan dia pula dia cek 7.15, dia kata kira halal. Dia terus mandi, dia sembahyang maghrib, asar dia tak buat, zuhur dia tak buat. Maka hukum dia meninggalkan sembahyang. Sebab itu waktu bersih tu kat som kena tengok betul-betul. Zaman Rasulullah dulu ada isteri Rasulullah, orang perempuan ni malam-malam bawa belita tu pi ke rumah Siti Aisyah, pi tanya kepada Siti Aisyah, ni kami ni boleh sembahyang ke tak ni? Dia tak tunjuk tu, ni hak jenis kain lagu ni, warna lagu ni, kami boleh sembahyang. Malam-malam mai ketuk pintu nak tanya hukum. Punya ambil berat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, hidupku, matiku, ibadatku hanyalah untuk Allah. Maka kerja mereka ni ialah fikir nak buat ibadat. Fikir nak buat ibadat. Tara ni macam mana nak sembahyang? Benda ni boleh sembahyang ke tak? Itu tujuan hidup ialah untuk ibadat. Maka pemikiran mereka ialah macam mana nak buat ibadat, cari jalan macam mana nak buat ibadat. Ada orang tanya Rasulullah ni menikah ramai, gatal. Rasulullah ni gila, seks lapar, ada kata pada Nabi pasal menikah banyak. Dia tak tahu tuan-tuan yang hak mai tanya isteri Nabi ni bukan kira masa. Lagi banyak isteri itu senang depa urus. Mai tanya hak nu, tanya hak ni. Adalah sebab musabab hak Nabi menikah ramai. Nabi bukan walid tu. Mereka suruh pejam mata, bayang muka dia dah. Rasulullah ada sebab. Salah satu hak kita duk bincang ni. Hak kita duk bincang, kita duk baca ni. Perangai orang Arab pada masa itu, perangai sahabat Nabi pada masa itu, kerja mereka ialah memikirkan macam mana nak buat ibadah. Tu yang baik. Yang kita ni pula fikir cari jalan macam mana nak bayar hutang, cari jalan macam mana nak beli kereta baru, cari jalan macam mana nak balik kampung, cari jalan macam mana nak pihaknya. Haid habis ke, haid tak habis ke, dia peduli apa? Sebab tu kita kena tukar tuan-tuan. Hidup aku untuk beribadat pada Allah. Okey, macam kita sekarang sembahyang dalam masjid. Sembahyang dah maghrib tadi. Sembahyang dah maghrib. Baca doa, kita pun nak keluar, tengok ada seorang mai sembahyang maghrib. Seorang sembahyang balik tiang. Kita kata sian dekat dia. Sembahyang seorang-seorang tak ada pahala jemaah. Kita pun belakang tumpang sembahyang dengan dia jadi makmum. Allahu Akbar. Padahal kita dah maghrib dah, kita ikut dia pula, tumpang dia, bagi dia dapat pahala. Boleh ke tidak? Belajar. Jangan kita kata pula, biar pergi kat dia sebab suruh main lambat, aku dah hai. Kita sembahyang sunat, kita sembahyang qada, misalnya sembahyang qada zuhur 4 rakaat. Tengah duk qada zuhur, Tok Bilal qamat sembahyang zuhur tengah hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru buat 2. Boleh tak sembahyang qada tadi ditukar jadi niat sunat saja? Sembahyang bagi salam selesai, masuk jemaah ramai-ramai. Kena belajar tuan.
Sebab hidup kita ni adalah untuk ibadat. Kita tak boleh cakap mana aku tahu, mana aku tahu. Kalau tak tahu, pergi belajar. Contohnya tadi, dah nak masuk maghrib, isteri tadi pergi cek 7.15, dia kata, abang oi, bersih dah, pergi sembahyang sak. Dan lagi ni, pergi mandi sembahyang sak. Lepas mandi, dia sembahyang sak. Lepas tu pergi qada zuhur tadi. Pergi qada balik. Dua. Pasal apa asar dan zuhur? Kerana dua waktu ini adalah dikira sebagai dua waktu jamak. Isyak dan maghrib, zuhur dan asar dan zuhur. Maka dua ni. Ustaz, kalau saya bersih waktu subuh, siapa bersih? Isteri saya lah. Tadi yang cakap saya. Isteri saya cek subuh bersih, Ustaz. 6.30 bersih, clear lah. Dia kena ada semayang qada balik zuhur dan asar. Tak payahlah. Zuhur dan asar mana ada jamak dengan subuh. Subuh single dia. Semayang subuh saya sudah. Bukan dia kena semayang dua waktu yang selepas tu ke Ustaz? Tak. Dua waktu yang sebelum tu ialah yang melibatkan semayang yang dibolehkan jamak. Zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Kalau bersih pada waktu maghrib Ustaz, nak kena tak pergi qada zuhur dan asar? Tak payahlah. Maghrib mana boleh pergi jamak dengan waktu asar, maghrib dengan isyak. Kalau hang bersih pada waktu isyak, maka dia qada lah dengan semayang maghrib. Kalau semayang maghrib dah bersih Ustaz, tak payahlah dia qada dengan asar dan zuhur, sebab dia bukan time untuk sama waktu jamak. Baik, kemudian dan manakala putus haid itu dahulu daripada waktu subuh, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib atasnya qada sembahyang maghrib dan isyak. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, isteri kita dia cek haid dia pukul 5.30, subuh 6:02, 5.30 dia cek, dia kata, abang oi, dah bersih elok dah. Pergi sembahyang isyak. Pergi sembahyang isyak. Lepas tu buat qada maghrib. Habis qada semua, saat lagi masuk subuh, sembahyang subuh. Ustaz, kalau dia cek lepas subuh, dia yakin bahawa haid dia tu bersih lepas subuh. Subuh 6:02, dia pergi cek 6:05, dia kata bersih dah. Bila bersih? Baru saat-saat lepas subuh. Maka sembahyang subuh saja, tak payahlah dia qada sembahyang isyak dan sembahyang maghrib. Yang kena qada sembahyang isyak dan sembahyang maghrib, dia cek sebelum masuk subuh, sekira-kira lulus takbiratul ihram sembahyang isyak, maka dia kena sembahyang isyak dan dia kena qada sembahyang maghrib. Tapi kalau dia cek lepas subuh, baru dia yakin bahawa haid dia bersih selepas subuh, maka dia hanya sembahyang subuh sahaja. Sebab itu saya katakan tadi, kita sebagai suami kena ambil berat. Tanya pada isteri, dah berapa hari haid? Takkan abang tak kira? Mana nak kira, ramai 4 orang, tak boleh nak ingat dah. Mana faham, tak faham sudah. Tak. Tanya isteri, berapa hari dah haid? Hari ni hari ke-7 dah abang weh. Hari ke-7 tu cek tengok. Dah cek dah tadi dah, ada keruh lagi. Keruh tak apa. Lah keruh tukar penggalan hulu nama dia. Mana faham, tak faham sudah. Dia kata dia keruh ke tak? Keruh tu tak bersih lagi. Saat lagi dia cek pula lepas sembahyang maghrib. Umpamanya. Cek lepas maghrib 7.35 dia cek, dah putih dah abang, kapas ni bersih dah, tak ada apa dah. Pergi sembahyang maghrib. Pasal apa? Pasal hang bersih selepas maghrib, maka sembahyang maghrib. Zuhur dengan asar tadi tak payah buat. Tapi kalau dia cek sebelum maghrib, sekira-kira lulus takbiratul ihram sembahyang asar, contohnya tadi saya sebut, dia cek pukul 7.15, 7.15 abang, dah putih dah kapas saya ni abang, kalau gitu sembahyang asar dan pergi sembahyang qada zuhur. Jadi yang penting ialah tuan-tuan, kita sebagai suami kena tengok isteri kita, dia bersih bila waktu, cek dia,
tengok dia. Bukan kita kata tu kamu punya hal, tu kamu punya pasal, abang tak campur. Abang banyak lagi urusan ni. Ni Perak tarik diri, Kedah tarik diri, Pahang tarik diri ni. Abang duk fikir ni bola depa tarik diri ni. Tak ada faedah langsung duk fikir tu. Baik fikir masalah isteri kita, anak dara kita. Anak dara kita mai haid lah. Hari ni bapa anak dara dia mai haid, pergi tulis dalam Facebook, haranya pak. Inilah hari bersejarah bagi saya. Anak saya datang haid. Astaghfirullahalazim. Jenis bapa moden sangat sekarang. Anak dia haid pun dia cerita ke orang. Zaman kita dulu nak beli modest tu pun bungkus dengan paper. Nak beli modest tu pergi tulis, pergi bukui. Zaman sekarang tentang begini boleh rumah. Zaman kita dah terlalu open sangat dah. Open sangat, tapi tak belajar di dalam bab haid, dalam bab bersuci dan sebagainya. Baik. Jadi ingat balik pelajaran kita. Yang pertama sekali, bila isteri haid dan dia nak suci daripada haid, kita sebagai suami tanya dia, dah suci ke belum? Cek sekarang. Dah 7 hari dah 8 hari dah. Okey, tengok yang pertama, tanya dia. Yang kedua, cuba cek bilakah tarikh dia bersih, bilakah berhenti haid dia. Tengok sebelum atau selepas masuknya waktu. Ini perkara yang penting. Kalau dia bersih sebelum waktu subuh, tak masuk lagi subuh, walaupun pukul 5.30 pagi dia bersih, pergi mandi, pergi sembahyang isyak, pergi qada maghrib. Tapi kalau kita cek, dia cek 5.30 tak bersih lagi, 6 pun tak bersih lagi, 6-10 minit baru bersih, memadailah dia sembahyang subuh terus, tak payah lagi untuk qada zuhur, maghrib dan isyak. Okey, mandilah, jangan tak mandi pula. Begitu juga dengan maghrib tadi. Kalau isteri kita cek dia bersih selepas daripada maghrib, confirm, dia yakin sebelum maghrib tadi dia tak ada, dia confirm bahawa dia ada haid, dia hanya bersih selepas maghrib, maka sembahyang maghrib sajalah. Tapi kalau dia cek sebelum maghrib, yakni pada waktu asar, belum masuk maghrib dan dia sudah bersih, maka dia kena mandi, dia kena sembahyang asar dan dia kena sembahyang zuhur qada. Kalau dia cek pada waktu zuhur, dia bersih pada waktu zuhur, pukul 2.15 dia cek dia dah bersih, sembahyang zuhur saja, jangan dia qada pula dengan subuh, sebab zuhur dan subuh bukan waktu qada, bukan waktu jamak. Jangan kak leha pula dah bersih waktu zuhur, pergi ambil pula dua waktu yang sebelumnya, subuh dan isyak. Mampu Nah ingat ni kak leha, kalau bersih waktu zuhur saja, kalau bersih waktu maghrib saja. Baik. Dan apabila mengajar oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut, maka tiadalah harus bagi isteri itu keluar belajar yang demikian. Baik, kalau suami dah mengajar benda fardu ain, ni masalah ni apa ni? Benda fardu ain, dia bagi contoh masalah haid. Okey, dia bagi contoh masalah haid. Tapi yang kita kena faham, suami dah mengajar segala hukum fardu ain. Bab semayang dia dah mengajar, bab puasa pun dia ajak dah, bab haji pun dia dah ajak dah. Pasal apa dia ajak ustaz? Suami dia pengendali kursus haji, dia ajak siap-siap di rumah. Suami dia ni memang alim, dia ajar semua dah. Maka isteri tadi tidak harus bagi isteri tadi keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu. Sebab tu Kak Nap, kalau kita tengok satu makji tak keluar rumah dah, kita doa ajak dia, makji oi, jomlah pergi masjid, ada ustaz mengajar. Tak apalah, saya duduk rumah sudahlah. Jadi jangan kita mengata kat dia, apa ni orang ajak mengaji pun tak mau pi apa ni. Terus duduk apalah. Pandang baik, suami dia dah ajar dia, suami dia dah cerita pada dia dah, maka dia tak payah keluar dah. Tetapi jika tiada isteri tadi, jika tiada ia mengajar akan yang demikian, maka haruslah bagi isteri itu keluar. Kalau suami tak ajak,
Suami tak ajar, tanya bab haid tak tahu, tanya bab apa pun tak tahu, tanya bab semayang pun tak tahu, apa pun tak tahu dan tak ajar pun. Maka isteri tadi boleh keluar tanpa izin suami dia. Sehari petang nak pergi masjid, ada kuliah muslimat, Ustazah Solehah mengajar. Abang tak izin. Awak tak izin pula ni mengaji bab semayang ni, jamak dan qasar. Orang baru nak start jamak ni. Jamak apa? Duduk rumah main handphone. Maka isteri tadi keluar saja dan tak jatuh nusyus, tak jatuh derhaka. Pak siapa hang keluar? Kan aku tak izin hang keluar. Pak saya abang tak mengajar saya. Pak saya abang tak bagi ilmu pada saya. Saya wajib belajar. Maka wajib atas keluar tadi, keluar, wajib pula keluarnya, maka haramlah atas suami menegah akan dia. Haram suami itu tegah. Isteri nusyus, dah dia tak nusyus, hang yang nusyus. Tanggungjawab kita ni bukan bagi beli beras, tanggungjawab kita ni bukan bayar bil elektrik. Tanggungjawab kita ialah memberi makan isteri. Beri makan apa Ustaz? Saya setiap hari bawa dia pergi tom yam. Tu makan jasmani, makanan roh. Makanan roh ialah ilmu. Wajib. Dan harus bagi perempuan itu keluar kerana belajar ilmu yang terlebih daripada fardhu ain, melainkan dengan izin suami dia. Okey Ustaz, kalau ilmu yang isteri tadi keluar daripada rumah bukan ilmu fardhu ain, macam mana Ustaz? Kena minta izin suami. Contoh ada Ustaz, pergi belajar tajwid, belajar fardu kifayah, membaca fardu ain, pergi minta izin suami. Kelas marhaban, pergi minta izin suami. Kelas tekad menekat, minta izin suami. Kelas apa ni? Cara-cara menyembelih ayam, minta izin suami. Cara-cara mandi jenazah, minta izin suami. Yang tu bukannya fardu ain, tu fardu kifayah. Suami tak bagi, bang petang ni kami ada kursus mandi jenazah, minta izin. Tak boleh, duduk rumah. Abang nak pergi mancing, hanya ke rumah. Abang ini mengaji bang, bab mandi mayat. Tak apa, mandi mayat ramai tukang mandi. Ustazah Solehah ada, Ustazah Nadirah ada, apa masalah hang? Mak Gayah pun ada, Mak Som pun ada. Yang hang kata ni buat apa? Orang nak mengaji abang, aku tak izinkan. Tu saya cakap banyak, dah duduk di rumah. Habis tu Ustaz buka YouTube cara-cara mandi mayat, selesai masalah. Dia bukannya fardu ain, dia fardu kifayah. Orang nak masuk kelas marhaban, lelaki saya tak bagi, bukan wajib pun, harus je, bukan fardu kifayah pun, lagi kena minta izin. Ni Ustaz kami masuk grup nasyid Ustaz, kumpulan taman bertam perdana Ustaz. Bertam tak bertam, kena minta izin suami. Dia bukan fardu ain. Yang tak payah minta izin suami ni hak kuliah kita nak baca ni. Ni fardu ain ni, belajar bab rumah tangga ni, tentang nafkah, tentang semayang, tentang ibadat, tentang yang rosakkan amalan. Api suami tak izin Ustaz, awak tak izin pula mengaji fiqh ni fardu ain, mengaji tauhid ni fardu ain. Siapa tak izin pula? Dia kata hak mengajak tu Ustaz Zamzam ala Kazam, dia tak pergi. Dia tak suka dengan Ustaz, kau suka hang. Jadi kalau saya pergi ke Ustaz tak berdosa, dia larang Ustaz, dia berdosa. Baik, kemudian maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit. Baik, tadi kebinasaan seorang suami ialah tak bagi ilmu pada isteri dia, tak bagi ilmu. Kebinasaan yang seterusnya ialah daripada segi nafkah. Apa dia? Dia kata banyaklah suami yang jatuh memberi nafkah pada isterinya daripada harta yang haram. Pak siapa?
pasal tak cukup harta yang halal, dia pergi ambil yang haram. Banyak tak ustaz? Banyak. Tapi suami saya rajin sedekah tak? Kan Nabi sebut la yuqbalu salatun, tidak akan diterima semayang, tidak sahnya semayang bighairi tuhur, melainkan dengan bersuci. Wala sadaqatun, dan tidaklah diterima sedekah itu min ghulur, daripada harta yang menipu. Tuan-tuan cari duit dengan jalan apa? Jual online. Produk apa? Produk tiruan, cilok punya, yang mana pengilang asal tak bagi pun, tak beri kebenaran pun. Tuan-tuan jual cilok, buat kopi timbang kilo, bungkus serupa dengan kopi Al-Kazim. Ni banyak ni tuan ni. Kopi Al-Kazim saya tu pun orang cilok tuan. Kotak dia, muka saya lagi sama tuan. Rupanya produk timbang kilo, dia bulan paket, bulan kotak jual. Murahnya murah, beli-beli naik kencing manis makcik tu. Tu bukan kopi Al-Kazim nya. Jenuh repot tuan-tuan tu. Hari ni kita repot, lagi banyak lepas repot. Astagfirullahalazim. Ni penangan jualan online ni. Kita pula duk jual benda tu, benda tiruan. Dapat duit beli beras, dapat duit beli nasi, dapat duit beli ikan bagi anak isteri makan, haram. Ramai yang fail dan ramai yang fail dalam bab memberi nafkah, sebab duit tak cukup. Kadang-kadang dia claim overtime, tak buat pun claim. Kadang-kadang dia mencuri, kadang-kadang dia rasuah, kadang-kadang dia menipu dalam sukat, dalam timbangan, kadang-kadang dia menipu di dalam bab yang berbentuk perjanjian, kadang-kadang dia beli hutang dengan riba, kadang-kadang dia pinjam riba, dia bagi isteri dia makan. Maka ramailah suami yang gagal. Melainkan apa? Melainkan sangatlah sedikit, melainkan seorang yang ada baginya harta pusaka, yang mana ada harta pusaka, duit dia banyak, duit bapak dia dulu banyak, insya-Allah selamat dia. Cuma saya pesan pada tuan-tuan yang saya muliakan, okey, banyak yang saya jumpa bapak dia tua 70 tahun, bapak dia menikah lain dengan mak tiri 60 tahun, duk berulang hospital 3 tahun. Mak tirilah yang duk bela bapak. Bila bapak mati, anak-anak bapak langsung tak bagi harta pada mak tiri dia orang. Alasan harta arwah bapak ni ustaz, dia kerja dengan mak arwah mak saya. Makcik ni mai kedian ya, dah senang apa semua baru dia mai. Kami tak bagi ustaz. Pasal apa tak bagi? Tu isteri dia sah. Memanglah dia sah, tapi rumah ni tapi makcik ni merajuk tuan-tuan, mai duduk sekolah saya ada 3 orang tuan. Ada 3 orang. Waktu pak tu sakit, tukar lampin, tukar basuh berak semua, mak tiri buat. Anak pekuk hidung. Sakit di hospital, mak tiri lah duduk tunggu tuan. Malam-malam gatai tu ambil gerpu duk garu pak. Bukan garpu lah tu, kayu duk. Pak ni malam-malam gatai kencing manis ke pak tau. Dengan mak tiri jadi vertigo. Pasal apa tak tidur? Mati pak, anak halau gitu Maka dapatlah anak-anak tadi harta pusaka. Yang di dalam harta pusaka dia orang tadi ada harta mak dia orang, mak tiri dia orang, isteri pada arwah yang ada hak pada dia. Maka anak-anak tadi pun makanlah beda seorang sikit. Siapa yang termasuk makan? Isteri dia orang. Siapa yang makan sekali? Anak-anak dia orang. Beda lah makan duit haram. Sebab tu akak-akak sebagai isteri nasihat suami tu, abang, makcik tak dapat langsung ke lagu mana? Dak hang bukan keluarga ni, hang menantu ni, hang orang luar, duduk diam.
Memanglah saya menantu, memanglah saya orang luar, tapi abang bawa masuk hak luar tu dalam rumah. Duit inilah abang beli beras, duit inilah abang beli ikan, duit inilah abang beli santan semua yang duk jolok masuk dalam mulut saya ni, duit inilah. Kalau dapat duit haram yang bukan hak kita, la tubtilu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Baca ayat Quran sikit. Allah tak bagi kita ni makan harta sesama kita dengan jalan batil bang. Saya tak mau bang. Abang jangan duk bangga dapat yang nu, dapat yang ni. Mak ni duk teriak sekolah Ustaz Kazim lah. Ada 3 orang tuan. Betul-betul duk perah. Waktu menikah tu perah sungguh. Mak tiri itulah yang duk basuh berak orang tua tu. Kena pula taik orang tua ni tuan-tuan, satu kampung bau. Mak dia jaga, duk lap dia, duk suap makan, duk tunggu hospital. Anak-anak kan peduli. Kemudian bila mati pak, langsung tak tengok mak tiri ni. Jaga ni kak. Selalu ni hak kita duk jumpa juga isteri yang duk hangat. Abang tak tanya tu bila nak pergi pusaka. Abang tak tanya tu, adalah abang cuba tanya tengok. Abang tanya tengok. Padan dengan isteri tu pun. Tu namanya penasihat 25%. Tu suruh duk bagi abang masa kat leher duk lelok mulut kat leher. Ni benda ni akan menyusahkan kita di hari kiamat. Tuan-tuan cuba bayangkan di kepala Batah ni, di Bertam ni, berapa banyak supermarket. Tengok supermarket, Lotus ada, Ion ada, Giant ada, Raksasa ada. Dulu Makro semuanya ada. Tuan-tuan beli sekampit sebungkus tepung. Tuan-tuan beli sebungkus tepung, pergi bayar dekat kaunter cashier tu. Sat ya. Dia cek bayar balik. Pak saya sebungkus. Cuba tuan-tuan bawa 4 troli. 4 troli tuan-tuan nak bayar dekat dengan cashier tu, agak-agak berapa lama? Dalam duk cek tu pula ada hak cilok pula. Dalam spender ada, dalam baju dalam ada. Hak nak cilok tuan, lagi bunyi pula penggera dia, wow, jaga bangla tu main tuan. Itu baru beli barang. Baru beli barang di kaunter, banyak barang hang, lambatlah urusan hang. Cepat urusan hang, barang hang sikit. Begitulah bandingan di hari kiamat. Agak-agak kita punya cek di cashier kaunter di hari kiamat je mana tuan? Berapa banyak benda yang kita nak bawa ni? Harta kita nak kena soal, hak nu nak kena soal, agak-agak lama ke tidak? Tengok-tengok dalam harta yang nak disoal di hari kiamat, ada harta yang bukan hak milik kita. Yang sedap kita duk makan, yang sedap kita duk sapu waktu di dunia. Tuan-tuan, dalam dunia ni semua ada misal perbandingan di hari kiamat. Semua ada misal perbandingan. Tuan-tuan pergi tengok cashier counter, tengok orang ni cepat jalan dia, yang ni lambat pula. Banyak barang ni. Tuan-tuan pergi ke airport, kalau semua selamat, besi tak ada, apa pun tak ada, jalan elok. Tapi kalau bunyi, cek patah balik, cek patah balik, tali pinggang dah dibuka, jam dah dibuka, pen dah dibuka, apa lagi nak buka ni, duk bunyi ni. Ini waktu saya pergi Mesir dulu, kawan saya masuk bunyi, keluar masuk bunyi, masuk balik bunyi lagi, tak habis-habis lagi. Apa benda ni, duk cek jenuh. Rupa-rupanya gigi palsu. La ilaha illallah. Dia buka gigi palsu, boleh tu bulan scan jalan, baru tak bunyi lah. Hak jenis tu pula, gigi palsu pun bunyi. Saya pergi ceramah di Australia, waktu masuk okey, waktu nak balik Malaysia kacau. Tali pinggang, jam semua tak ada, gigi palsu apa tak ada, jalan bunyi, masuk balik bunyi, masuk balik. Sudah. Lalah dia tarik saya masuk dalam mesin bulat. Diri tengah-tengah mesin bulat tu duduk lagu tu. Dia pusing. Hak pramugari tengok, pilot tengok, celakui betul.
Habis pusing tuan-tuan, pusing. Habis pusing dia keluar, dia main tunjuk. Pas desa. Apa benda ni? Dekat dada saya ni ada warna hijau. Dia tanya saya, what's this? I'm not sure lah. I don't know. Dia tanya, nak jawab apa ni tuan-tuan? Nak jawab apa? Saya bukan hak warna hijau, bukan tuan-tuan. Duk dalam badan saya ni ada warna hijau. Nak jawab apa ni? Benda dalam, buka baju tunjuk mana ada apa? Benda di dalam, takkan nak toreh kot. Baru saya teringat, saya kata, oh, this is my stand. I have 3 stand in my heart. Oh, ada 3 stand. Warna hijau rupanya stand tu bila masuk dalam mesin. Dia tanya saya pula, surat mana surat? Surat apa? Surat doktor pengesahan awak ada stand. Astaghfirullahalazim, manalah aku teringat nak bawa. Sudah tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Tak apa tuan-tuan. Setakat Australia apa masalah dia? Lagi pun kita nak keluar lah, lagi dia tak kacau. Tapi kena menjawab. Bayangkan tuan-tuan besok, hak di hari kiamat lah. Allah scan ni, tengok ni lagu apa nak ni, harta hamai mana ni. Isteri kita pun dakwa pula, ni hang makan beras haram ni. Tak tahu laki buat balik, tak tahu apa, saya kerja masak, lepas masak main TikTok. Tak tahu apa mak ngah, tak tahu apa. Tak tahu apa pula, laki yang salah. Dia buat balik beras haram, dia buat balik Milo haram. Allah panggil balik, oi, pasal apa hang bagi haram kat isteri hang? Ni Milo ni haram ni. Jadi darah daging. Hang ambil mana? Dah nak pergi kerja, kono-kono simpang tu, lori tu, konseh tu balik, dah ambil 2 tin tu balik rumah. Pasal apa ambil? Imam 4 tin. Elok tuan. Dia kira imam 4 tin, saya 2 tin je. Elok. Berhati-hati tuan-tuan. Benda hak bukan hak kita, jangan gatal duk ambil tuan. Orang letak pisang di masjid suruh makan, kita pederah 2 sikat. Bola harga motor hari Jumaat. Lapik dengan paper, tutup elok-elok, pula kain pelikat di atas. Pasal apa ya awak balik? Lainlah kalau dah habis dah, orang dah habis sembahyang. Ini orang baru nak mai. Jaga tuan. Nipu banyak sekarang ni. Lah dengan scam. Baru ni saya ceramah di mana ke? Mana sungai? Sungai Muda ke apa ke? Sungai Muda. Ada Tok Imam tu minta, ustaz tolong cerita sikit kelebihan ubat prostat yang ustaz jual. Bila masa saya jual ubat prostat tuan, bohong ya. Ada orang jadi ejen pula, ni ubat prostat ni Ustaz Kazim duk jual ni. Ni daun sana maki ni Ustaz Kazim duk jual. Daun sana maki apa hang? Tak ada tuan. Yang paling banyak sekarang hak duk bohong, scam di dalam pelaburan. Dalam pelaburan, berhati-hati. Saya tak ada terlibat dengan mana-mana skim pelaburan patuh syariah. Kita duk buat benda-benda ni, duk bagi isteri kita makan, tuan-tuan, neraka tempat kita tuan. Melainkan kalau kita ni ada harta pusaka. Sebab itu tuan-tuan, saya suka bagi tahu pada tuan-tuan, kita ni ada harta bagus. Biar kita tinggalkan anak isteri kita dalam keadaan ada harta, daripada kita tinggalkan mereka tu papa kedana. Jangan kita ingat bila kita tinggalkan rumah, bendang, duit pada anak-anak isteri kita, lepas kita mati tak ada pahala. Kita mati tu dalam tabung haji ada duit sikit, rumah ada 2 buah untuk mereka, tanah benda ada lah sikit, supaya mereka tak merempat dapat pahala. Bukan tuan-tuan duk wakaf saja dapat pahala. Dah, hak tinggal pada anak pun dapat pahala, yang tinggal pada isteri dapat pahala, yang tinggal pada suami pun dapat pahala juga. Supaya mereka selamat daripada buat benda haram. Dengan adanya harta mak bapak ni tuan-tuan, mudah-mudahan anak-anak yang ditinggalkan selamat. Yang kedua, atau harta baginya usaha yang halal
yang mencukupi dengan dia dan ahli keluarganya. Kalau kita mempunyai pendapatan yang cukup, nak tampung isteri, nak tampung ahli keluarga, insya-Allah selamat kita dalam bab nafkah. Dan yang ketiga, ada baginya pula qanaah yang menegahkan daripada belanja yang berlebih-lebihan. Semuanya benda itu terletak dalam satu benda yang lain, nama dia ialah qanaah. Gaji besar tapi tak qanaah pun tak cukup. Harta pusaka banyak tapi tak qanaah pun tak cukup. Belanja lebih daripada pendapatan, belanja lebih banyak daripada pendapatan tu yang jadi tak cukup. Tambah zaman sekarang tuan-tuan, money is king. Ada orang yang beli rumah, ada orang yang simpan emas, ada orang yang simpan duit. Mana yang bagus tak? Ada yang beli tanah, ada yang simpan cash dalam peti besi, bawah bantai, dalam tin Milo. Mana yang bagus tak? Yang bagusnya yang pertama, harta tu halal, dicari dengan pendapatan yang halal, berusaha dengan tangan sendiri, yang tu bagus. Usaha dengan tangan sendiri macam Nabi Daud alaihi salam. Usaha satu, halal, bagus. Dua, beranakkan duit tu. Ustaz, beranak duit tu kena bagi menikah ke? Tak. Pilah melabur tempat yang selamat, insya-Allah. Tabung haji ke, zakat daripada dah clear dah, tak payah pening kepala dah. Ataupun laburkan dia dalam bentuk emas, simpan emas. Dulu emas tengah murah tak nak beli, lah emas tengah mencanak ni baru nak beli, buang masa. Emas punya pelaburan bukan untuk setahun tuan-tuan, untuk 10-20 tahun akan datang. Dulu kalau beli, tuan-tuan beli emas 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, tuan-tuan jual emas sekarang mungkin ada faedah. Kalau tuan-tuan beli sekarang nak jual bulan depan, tak payahlah duduk diam. Pelaburan untuk masa depan. Yang ketiga tuan-tuan yang saya muliakan, ada orang yang beli rumah. Macam mana Ustaz beli rumah? Adakah dia pelaburan yang bagus? Hang beli rumah apa? Buat loan 25 tahun. Hang bayar 10 tahun pun hang tak boleh habis lagi. Hang bayar 15 tahun pun berapa persen baru hang beli. Habis itu memadailah sebiji 2 rumah sudah lah. Sebab kalau hang nak jual susah rumah ni, hang nak pakai duit sikit nak jual rumah sebiji susah, takkan nak jual tiang saja. No. Rumah harga 500,000, nak pakai duit 50,000. Nak jual rumah siapa nak beli 500,000? Tak ada duit orang pun. Dia tak apalah, aku jual tiang sudah, tiang depan posh tu, jual 2 batang dapat 10,000. Tak ada dapat tuan-tuan. Sebab tu ada orang beli emas. Kalau tuan-tuan nak beli emas, jangan beli sekilo. Nak jual sikit pimpin gaji pula, dah beli 10 gram, 50 gram, jangan beli sekilo pula. Hai ustaz-ustaz ni macam penasihat pelaburan emas, dak cerita tak? Ni cerita pelaburan emas sekarang baru nak beli, silap. Nak tunggu berapa lama pula ni. Sebab tu ambil risiko. Pelaburan yang saya sebutkan tadi, tamu haji ke apa ke. Tapi ustaz, kawan saya dia melabur, dia masuk 10,000, dia dapat setiap bulan 1,000 tak? 3 bulan lah dia dapat. Betul? Tu yang dia ajak saya join tu. Dia punya duta dia PU apa tu. Sudah. Dia janji bagi 10% tak? Masuk 10,000, sebulan 1,000 tak? Kawan saya dapat 3,000 lah. 3 bulan 1,000. Dia bayar pada kawan abang tu pun duit dia sendiri. Dia masuk 10,000, toke pelaburan bagi 1,000, percayalah. Bagi 1,000, percaya. Bagi 1,000 bulan ketiga ada balance 7 lagi. Tapi dalam tempoh 3 bulan dia bagi ni, dia tarik orang lain. Dia tarik mak menakan, tarik tok menakan, tarik tok chair apa semua ni. Pakat masuk lah semua. Masuk 4 bulan dia bayar lagi. Orang pakat percayalah. Masuk 5 bulan dia tak dapat.
Bukan dia tak dapat, hak Tok Che, Tok Ngoh, Tok Wan semua tak dapat. Inilah nama dia pelaburan skim cepat kaya. Memang dia dapat, supaya dia tambah lagi. Sebab tu saya dah tengok sidang akhbar apa kata tadi, pelaburan puluh juta tuan. Masuk tahun ni, masuk lagi tahun ni, masuk lagi tahun ni, banyaknya duit, subhanallah. Kita pula kata, kalau aku ada 40 juta aku tak melabur dah ha. Aku balik kampung duduk kepala batas duduk mata manggih, duduk menung dah lah, nak buat apa lagi 40 juta. Tu kata hang sekarang sebab tak ada 40 juta. Tapi kalau hang ada 40 juta, hang nak lagi 80 juta. Sebab tu kitab ni kata nak selamat qanaah. Macam mana nak jadi qanaah? Apa yang ada dah cukup. Macam mana nak jadi qanaah? Teruslah tengok orang hak lebih pada kita, tengok orang hak bawah pada kita. Bila tengok orang hak lebih pada kita, oh helikopter kena pakai juga, kena beli juga. Dah habis dah kereta beli, caravan beli, camper van beli, kereta beli, sport car beli, apa lagi tak beli? Helikopter. Lepas helikopter, jet 80 juta jet. Dia jadi tak ada qanaah. Dia tengok rumah orang lain besar daripada mall, dia buat rumah agak kalah supermarket, besar rumah dia lagi. Orang macam ni satu hari dia masalah. Dia menung, Ustaz Kazim, dia kan tengok saya, duduk. Dia panggil saya pergi pejabat. Saya pergi nak jumpa, duduk. Ada masalah apa tu? Tolong saya, tolong. Macam mana nak selesaikan? Tolong jampi ke, doa ke, semayang hajat ke? Apa masalah dia? Saya kena cukai 26 juta. Oh, 26 juta. Cukai ya, belum masuk hutang lagi. Saya pening kepala. Sudah. Saya kata, saya dengar cukai pun saya pening kepala. Tambah dengar dia pula, masalah dia lagi pening kepala. Kenapa yang jadi macam itu? Sebab tu tuan-tuan, Nabi dah sebut kepada kita tentang qanaah. Jangan jadi orang lain, jadi kita. Tak payah kita nak jadi orang lain, jadi kita ni lebih baik daripada hak semalam. Kita hari ni lebih baik pada kemarin. Sudah. Ni dah nak jadi orang nu, nak jadi orang ni. Bukan, tu rezeki dia. Hang nak juga, hang boleh dapat. Lepas tu hang pening kepala. Ada yang main jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya dah rugi 120 juta Ustaz. 120 juta saya rugi Ustaz. So, saya nak ajak Ustaz join saya. Buat apa? Ustaz jadi juru cakap, Ustaz jadi tolong saya Ustaz. Dan saya nak balik 120 juta. Saya kata, saya tak mau. Saya pun tua lah. Saya nak jadi juru cakap apa? Saya tua tak larat lah. Cik manis tinggi. Saya tak mau. 120 juta kalau saya cakap pada tuan-tuan sekarang, tuan-tuan kata apa? Aku kalau ada 120 juta tak buat apa lah. No? Duduk kat rumah tarusi malam, duduk kipas. Itu kita, sebab kita belum dapat. Kalau kita pun jadi macam dia, duit ratus juta, kita pun nak bilion. Akhirnya hidup tak tenang, hidup gelisah. Maka banyak rumah tangga yang hancur sekarang ni sebab apa? Sebab tidak qanaah. Maka dengan qanaah itulah menegah daripada belanja yang berlebih-lebihan. Maka bahawa yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Maka bila kita ni sebagai suami jadi ketua, kepala keluarga, jangan membazir. Saya kata tadi dah, jangan ikut orang. Orang belanja rumah besar, kita belanja rumah besar. Orang buat makan besar, kita buat makan besar. Orang buat open house, kita pun open house. Habis open house, pergi pecah tabung ayam anak. Tak payah open. Ini nak ikut standard orang. Orang buat kenduri kahwin besar, kita pun besar lagi pula. Lama-lama hutang. Baik, kemudian
atau seseorang yang mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusahai yang halal daripada segala pekerjaan yang harus mengambil akan dia. Kalau dia mempunyai kreativiti, kebijaksanaan, ni jadi seni ni. Kerja ada tapi dia seni. Dia lukis lukisan, kita pun tak tahu dia ni lukis apa. Conteng sana, conteng sini, apa benda. Tengok-tengok 50,000 berapa. Orang beli pun tak ada. Kita kata ni macam gajah melukis kat Thailand, aku tengok ni. Tapi orang beli. Ada orang yang duk fikir, duk tengok. Hang tengok apa? Dia kata ni abstrak. Dia Ustaz pernah jumpa ke orang macam tu? Pernah. Saya pergi rumah dia. Di London. Orang kita, orang Melayu kita. Sipi lah, tengok. Dia tanya kat saya, Ustaz nak? Tak kot, tak. Saya tak minat lukisan. Tapi saya tengok hidup dia. Lukisan sana, lukisan sini, lukisan pokok, daun, contiang-contiang. Ustaz nak kata kepala orang pun tak, kepala kuda pun tak. Dia kata, Ustaz, saya tanggung keluarga saya dengan menjual lukisan. Balik ke Malaysia buat pameran, orang pakat beli tak? Orang beli. Ni harga ni berapa tak? Kalau Ustaz nak 50 saya bagi. Ingat RM50. Kalau Ustaz nak 50 saya bagi. Tak payah kot. RM50 tak payah kot. 50,000 tak payah. Ni kebijaksanaan Allah Ta'ala bagi. Dia selamat daripada susah. Seperti apa? Mengambil kayu di hutan. Tuan-tuan jangan duk faham pula pergi ambil kayu ni, kayu api. Kitab ni tuan-tuan ni, lama kitab ni. Sekarang ni orang masuk di hutan, dia cari kayu apa? Kayu hutan buat bonsai. Tuan-tuan ingat RM1 ke bonsai? Dia cari kayu dari hutan dia buat apa? Akar tongkat ali. Dia cari kayu kayu terah dalam hutan. Ada orang bagi dekat saya, tuan-tuan, kayu ni. Dia kata, Ustaz, kayu ni Ustaz masuk dalam hutan. Buat apa? Bawa. Jadi tongkat ke, jadi apa ke. Binatang takut, Ustaz. Ulak ke apa takut. Macam mana boleh tahu dia takut? Saya kata, saya kalau camping ke masuk lautan, saya bawa begon dia. Begon pun ulak takut dah. Semuk ke muka dia, lari. Ada kata, hak ni kayu ni. Ni kayu ni pantang dia, Ustaz. Saya cium kayu dia. Cium lagu ni. Ustaz ambil kayu ni, Ustaz rendam. Ayak dia tu sapu ni. Sapu. Betul? Jadi kuat ke apa? Tak, nyamuk tak ketip. Gitu. Kita ingat duk sapu kayu ni jadi badan tegap ke? Badan ke apa ke? Tak. Nyamuk tak ketip. Pasal apa? Bau kayu tu. Ni kepandaian kayu dalam hutan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang biasa masuk hutan, dia tahu. Bukan setakat kayu api je, macam-macam jenis kayu tuan dalam hutan tu. Yang kedua, atau mengambil perburuan di hutan. Jenis rajin mancing, jenis rajin pergi cari perburuan, ataupun di dalam perbuatan yang tiada takluk dengan raja-raja. Raja-raja di sini maknanya pemerintah yang tak bersalahan dengan undang-undang. Pi buat kerja, pi cari anak driver Grab ke, anak hantar makanan ke, anak buat apa untuk mencari cukupkan belanja isteri, belanja anak-anak. Kalau pendapatan asas tak cukup, kerja part time. Pi kerja part time tuan. Sekarang ni berapa banyak orang yang kerja part time, driver kereta lah, kerja part time jadi apa nama bodyguard. Ada orang, 2 orang datang jumpa saya bulan lepas minta jadi bodyguard. Ustaz nak pakai bodyguard? Saya kata, kan dah kerja kan, tak apa, cari hujung minggu, tak ada kerja apa, boleh bawa Ustaz. Saya jadi bodyguard, saya ada lesen semua Ustaz. Saya kata, saya pun ada, tak payahlah kot, Allah jaga saya kata. Ni sekarang ni tuan-tuan punya banyak kerja orang minta ni. Maka yang demikian itu lepaslah dia daripada kebinasaan berkahwin, maka selamatlah dia.
Jadi abang-abang kalau kita pikir lagu ni lah, nak nikah dua tak jadi orang lah. Noh. Tok fikir lagu ni punya susah lah, seorang cukup lah. Ni kita tak belajar bab ni, kerja nak nikah dua. Duk fikir, duk menyembang nikah dua, dia tak tahu tanggungjawab berat. Tapi kalau abang mampu, kalau abang ada duit, kalau abang ada kemampuan, silakan. Ni hak saya cerita, ni hak tak mampu, spender pun mengikat dengan spin payah tak. Stokin pun berlubang tang jari ibu. Mai kerja, mai masjid, jari ibu tu keluar. Stokin bila hang beli? Mesti DIY apa kah? Nipis macam ni, gatai nak nikah dua. Hak seorang ni pun tak cukup. Ni beratnya tanggungjawab kita ni tuan-tuan. Besok isteri kita, anak-anak kita nak klaim di hari kiamat ni. Nak jawab apa tuan-tuan? Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin. 3. Tadi nafkah. 2, nombor 1 ilmu tadi. Nombor 2 nafkah. Nombor 3 kebinasaan berkahwin itu iaitu singkat dia daripada mendirikan hak ahlinya. Yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu ni adalah pakaian, isteri-isteri kamu pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka. Cuba kita tengok pakaian. Pakaian cantik sekarang, selesa, bersih, wangi. Kedut-kedut tak nak, bersihnya. Jatuh bau pun tak mau. Oh, kita kalau pakai baju ni jatuh bau, bau jatuh dia nampak gelebeh. Nak terletak betul-betul tu. Setengah orang perempuan letak bau ni congek di atas ni, jalan macam robot. Oh, macam-macam tak ni. Maka kalau kita nak isteri kita segak, kita pun segak. Kalau kita nak kita ni elok, isteri kita pun elok. Kalau kita nak kita bahagia, dia pun kena bahagia. Seolah-olah pakaian di antara satu sama lain. Okey, di mana yang silap kita ni? Kita suka duduk dengan mak, kita suka duduk dengan bapak. Pah kahwin, duduk dengan mak, duduk dengan pak. Tapi isteri kata apa? Bang, boleh tak kita sewa rumah Hasin? Cik rasa selesa lagi kot kalau kita buat rumah Hasin. Isteri kata, dah aku menikah dengan hang supaya hang duduk di rumah aku, tolong tengok mak aku sama. Sebab tu aku nikah dengan hang. Abang tak cakap apa. Masa minang, masa bertunang, abang tak cakap apa. Abang cuma tanya, sudikah menjadi isteri abang? Saya hangguk je lah. Cuba abang cakap, sudikah jadi isteri abang, merangkap jaga mak abang, bapa abang yang lumpuh, mak abang hak 3 suku tu. Saya pun tak mau abang. Ni dia mula main. Salah satu tanggungjawab suami apa dia? Menyediakan rumah, menyediakan pakaian, menyediakan ubatan, keselesaan. Macam mana kita ni suami nak selesa, isteri pun nak selesa. Jadi macam mana tadi ustaz? Suami suruh duduk di rumah dia, tolong tengok mak pak dia. Isteri kata, abang jomlah kita pindah abang, cek di rumah ni. Macam mana nak buat tu ustaz? Mak saya suruh menikah supaya dia ada teman. Isteri pula tak mau teman ustaz. Adakah patut saya ceraikan dia? Ataupun adakah patut saya sewa rumah lain? Macam mana ustaz? Baik, nanti kita baca. Baik, dia kata apa? Singkat ia daripada mendirikan hak ahlinya, yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya. Sekurang-kurang hak isteri itu apa? Bilik tidur untuk isteri. Bilik tidur. Tuan-tuan jangan duk ingat rumah macam Kasim Selamat tu bilik tidur pun tak ada. Bawah rumah orang. Kasim Selamat bukan contoh suami baik. Sekurang-kurangnya ada satu bilik untuk isteri.
Dia nak mandi, dia nak tukar baju, dia nak tidur. Ni bilik tak ada. Ada bilik dia. Tapi bila mai raya, ipar pakat balik, abang pakat balik, isteri kita kena keluar. Mak kata pula, Leman oi, sekali abang long hang nak balik, ngangkat long hang. Bilik hang tu ada aircon. Hang tidur kat luar lah dengan bini hang. Tak boleh mak, takkan nak suruh leha tidur kat luar tu. Ada sepupu sepapan semua ada nu ipak tu. Tak lah, abang long hang tu kerja Putrajaya. Hang kena faham lah, hang tu bertam jaya je. Tak apa nak berjaya abang takkan cik tidur di luar tu, ipak semua ada tu. Maka pada masa tu apa nak buat? Sabarlah. Tak boleh kata apa dak. Nu hotel banyak. Biarlah abang long hang tidur dalam bilik tu, hang pergi ambil hotel sepah. Seri Malaysia ada, tak berseri pun tapi dia tidur. Pasal apa? Tu hak dia. Hak dia untuk tidur, tuan. Amboi takkan ustaz tak boleh tidur ramai-ramai depan TV tu ustaz. Boleh. Satgi terselak kain terbuka tudung dia. Takkan nak tidur pakai tudung kepala. Ingat ni drama ke? Kalau drama betul ialah duduk di rumah pakai tudung. Ni bukan drama, ni rumah sendiri, takkan nak pakai tudung lagi. Ambil lah saat 2 malam bagi dia tidur sana. Tak, kalau saya ambil saat lagi ustaz, mak saya terasa. Amboi sampai tak ada tidur hotel lah. Mak mulut cabui ke? Tak apalah mak oi. Ini hak dia, saya bagi hak dia. Yang mak tu pun padan lah pun dah bagi tidur hotel. Tak apalah, minta maaf lah. Mak buat lagu ni. Jangan dok kata pula tak tahu tengok tu. Adik hampa tu. Lu ikut bini dia. Ikut bini dia tidur kat hotel. Tak tahu lah kata duk bekak lemang kat hotel. Ni mak ni pun satu hal tak. Jadi payah tentang bila mak tak faham, suami tak faham, isteri tak faham, dengan abang long pun tak faham. Mak tu suruh bagi abang tidur kat ni. Biar depa tidur bilik tu. Itu hang tidur di mana? Tak apa, cik tidur dalam kereta boleh mak Hang tidur dalam kereta nak lunjuk lagu mana? Cik bawa camper van mak. Cik sewa mak Cik tidur di hotel mak. Tak apa. Cik main semalam je, so nak pergi Kedah pula. Kan senang hidup tuan kalau kita ni faham agama dalam keluarga kita ni. Dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Ni isteri kita ni duk kena perli dengan mak kita, duk kena perli dengan mak kandung kita. Bila kita ada jadi baik, mak jadi baik. Rajinlah menantu mak. Bila kita pergi kerja, dia jadi Nyonya Mansur. Jiwa raga sakit. Kita menikah dengan isteri kita tu di rumah dia tak pernah masak. Dia tak pernah buat kerja rumah. Pasal apa? Dia ada pembantu rumah. Dia buat kerja ni tak ada apa. Dia kerja, dia kahwin tu dia nak kahwin je. Bila mai rumah kita, mak mertua ni jadi macam cerita Puteri Dayang Senandung. Ragging gila-gila. Air pipe ada, mesin basuh ada. Jangan pakai, basuh tangan. Di mana? Telaga. Ganahnya mak mertua. Isteri kata abang cik tak boleh duduk sini. Mak abang ni lah ragging cik. Suruh makan kerak nasi ya abang. Nasi apa tak bagi makan. Abang tengok elok je mak layan hang depan abang, belakang abang. Tu dengan adik abang tu pun satu hal kak. Duk seksa kita apa semua. Sampai basuh kasut sekolah dia pun saya kena basuh. Ni isteri mengadu ni. Dan suami pula tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh isterinya. Naya. Termasuklah tuan-tuan ni isteri ni pukul 3 tidur, pukul 5 bangun, pergi duk masak karipap. Masak karipap, duk tekan karipap lah, duk menega. Tidur tak cukup, nak cari duit. Ni kebinasaan seorang suami. Patut bagi dia rehat. Abang buat semua. Abang yang tanggungjawab. Dok isteri pula. Nabi kata apa? Kafa bil mar'i
Isman ayyudha ya man yakut. Memadailah dengan seseorang itu derhaka dan berdosa, bahawa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Kita ni dah dikira berdosa apabila menghilangkan hak orang yang wajib kita jaga. Jadi tuan-tuan, berat tanggungjawab kita ni. Sebab tu bila ada suami yang betul-betul taat, yang betul-betul jaga, yang betul-betul bagi nafkah, yang sempurnakan nafkahnya, tengok-tengok isteri tu pula jadi jahat, tak taat kepada suami dia. Jangan haraplah tuan-tuan nak cium bau syurga ni. Sebab tu hak Nabi sebut ni. Hak Nabi sebut, kalaulah aku ni, manusia ni boleh sujud sesama manusia, kata Nabi, aku suruh isteri sujud pada suami dia. Suami yang macam mana? Ini suami yang saya kata tadi, yang bagi segala-galanya. Isteri tak payah buat kerja apa, isteri hidup lenang, senang, tenang, lenang, menang semuanya dah. Buat segala-galanya, ilmu bagi, nafkah bagi, perbelanjaan bagi. Kalaulah manusia ni boleh sujud sesama manusia, nescaya aku suruh isteri sujud pada suami. Suami yang macam mana? Hak kita baca ni lah. Jangan tuan-tuan duk faham yang tu pula. Ni lihat nampak ni, kalau ikut-ikut orang, hang kena sujud kat aku, hang pun tak sembahyang. Kalau ikut-ikut kan isteri kena sujud kat aku pun, hang pun tak bagi nafkah kat isteri hang, nak sujud lagu mana? Cuma kita ni tak boleh sujud sesama manusia. Jadi abang-abang, jom kita cari syurga dengan jaga isteri kita. Jom akak-akak, kita cari syurga dengan taat kepada suami. Jom sama-sama cari syurga. Jadikan hidup kita, mati kita, sembahyang kita, ibadat kita hanya semata-mata untuk Allah. InsyaAllah pelajaran kita bulan hadapan, kita tengok pula mas kahwin. Boleh tak bagi hutang? Boleh tak berhutang? Apa hukum tak bayar mas kahwin tiba-tiba mati? Apa hukum suami sebut aku terima nikahnya dengan sekian-sekian, mas kahwin RM80 tunai, tak bagi pun. Akad nikah pukul 10, 3 petang tak bagi, 4 petang tak bagi, 5 petang tak bagi, 7 malam tak bagi, 9 malam tak bagi. Tiba-tiba pukul 10 malam, jom leha, pukul 10 malam mai tidur. Mas kahwin pun tak bagi lagi. Ada isteri tu hak tolak, abang RM80 ya mas kahwin saya, sampai sekarang abang tak bagi, tiba-tiba abang nak sentuh saya, bak dulu RM80. Boleh tak isteri cakap lagu tu? Ataupun suami kata mas kahwinnya RM80, hutang sampai bila hutang tu? Tanya tu. Sebab tu nak ayat qadi kena tanya, hutang sampai bila? Cukup bulan ke? Tahun depan ke? Sebut hutang je, jangan besok isteri tanya, abang mana mas kahwin saya? Kan abang sebut hutang. Ada abang sebut tarikh tak? Tak ada kan? Hang tunggu apa pula? Sudah tak. Kena sebut tarikh bila. Bukan masa waktu angkat nikah tu, perjanjian lain. Ustaz, kalau dia saja tak bayar hutang, abang mas kahwin saya tak bayar hutang, mana duit saya, aku tak nak bayar. Tiba-tiba mati suami saja tak nak bayar mas kahwin, apa hukum? Jadi kita akan belajar bab itu insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.